tahun 20, selepas dari tahun 2020. Baru saya tahu, rupanya Jabatan Kejayaan Negeri Sabah tidak bertauliah. Saya tengok dalam MA 63 ada bahawa Sabah dan Sarawak berhak untuk diiktiraf sebagai jabatan bertauliah. Dan I fight in the parliament. Asal saya masuk, saya cakap. Then last saya cakap dengan Perdana Menteri. Tahun 2022, ujung-ujung. Sekiranya isu ini tidak selesai, saya akan cakap dalam Dewan Parlimen ni. Asal saya masuk, saya cakap. Asal saya masuk, saya cakap. Dan lama-lama diorang bagi Sabah pengiktirapan sebagai jabatan bertauliah bermula tahun 2023. Barulah Sabah diiktiraf. Itu saya punya usaha. Tapi saya tidaklah mendabik dada macam orang lain. Ini kerja saya. Tidak, biarlah. Let the story tell the people apa yang kita buat. Cuma saya ingin nyatakan, inilah usaha yang kita lakukan. Kemudian saya fight di Dewan Rakyat. Peruntukan 50 juta ke bawah harus diberi kepada kerajaan negeri. Dan terdapat 420 package, 50 million and below. Harga dia lebih kurang 6.6 bilion. Tetapi Sabah laksanakan cuma 45 bilion. Selebihnya balik pergi federal. Kenapa? Kelemahan kerajaan negeri untuk mengurus projek-projek ini banyak masalah. Di Sabah ini sebetulnya kita banyak masalah. Dulu Wais yang marah-marah dengan federal. Sabah laksanakan cuma 45 bilion. Selebihnya balik pergi federal. Kenapa? Kelemahan kerajaan negeri untuk mengurus projek-projek ini banyak masalah. Di Sabah ini sebetulnya kita banyak masalah. Dulu Wais yang marah-marah dengan federal. Sebab birokrasi terlampau tinggi. Dia ada open tender. Open tender ambil masa 1 tahun, 6 bulan. Lantik kontraktor 1 tahun. Lepas itu, buat design 1 tahun. Utilities problem, utilities land composition 1 tahun. 4 tahun setengah baru take off satu projek di Sabah. Di Sarawak, di Semenanjung tidak. Lepas ya terus boleh buat. So saya cadang dengan kerajaan negeri. Sebelum kita mengetengahkan apa-apa juga projek peruntukan, pastikan projek sana, jalan yang kita melaksanakan ini sudah tidak ada halangan. Land composition sudah selesai, utilities sudah selesai, semua sudah selesai, design sudah selesai. Siapa kontraktor pun dilantik, dia terus on the spot boleh buat kerja. So that is our problem sebetulnya sehingga Sabah ini terbantu pembangunannya sehingga hari ini.